Kalau saya bagi satu cara untuk hidup tenang dengan duit, nak tak? Bunyinya macam mudah tapi ramai yang tak buat. Kita selalu nampak perkara yang sama, gaji naik tapi duit kita tetap tak cukup. Bila ada kecemasan, terus kita rasa tertekan. Bila komitmen kita bertambah, simpanan kita pula tak tahulah ke mana. Masalahnya bukan sebab kita malas, tapi masalahnya sebab kita tak ada sistem. Dalam buku The Art of Spending Money, Morgan Housel kongsikan satu prinsip yang sangat mudah. Jangan tunggu ada duit lebih baru kita nak simpan, simpan dulu baki tu baru kita guna. Nampak simple tapi kesannya sangat besar. Cara nak mula pun mudah. Ambil sikit daripada gaji kita tu, mungkin RM100 sebulan. Asingkan terus, jangan guna untuk diri sendiri langsung. Kemudian kita simpan dekat tempat yang tak mudah untuk kita sentuh. Yang pentingnya bukan jumlah, yang pentingnya adalah disiplin dan juga konsisten. Sebab disiplin dan konsisten yang kecil hari ini boleh menjadi sesuatu yang sangat besar untuk masa depan kita. Itulah salah satu sebab kenapa orang memilih untuk simpan emas. Bukan sebab trend, tapi emas ada fitrah yang susah untuk dibelanjakan secara impulsif. Saya sendiri memang impulsif buying. Dah cuba macam-macam dah, tapi emas juga yang paling berkesan. Emas ni memang beku, tapi dia mudah dicairkan apabila kita perlukan dan melindungi nilai kita dalam jangka masa panjang. Lama kelamaan, apa yang kita bina tadi tu bukan sekadar simpanan, tetapi satu perkara yang ramai orang cari, iaitu ketenangan. Bayangkan satu hari nanti, kita dah tak panik bila berlaku kecemasan. Kita ada backup simpanan yang buatkan kita lebih tenang. Boleh buat keputusan dengan lebih waras tanpa ada tekanan kewangan. Itulah kekayaan yang sebenar. Tak perlu tunggu kaya untuk mula menyimpan. Mula dulu, kemudian bina kekayaan sikit demi sikit, kita akan mula mendapat ketenangan tersebut. Nak mula bina kekayaan, boleh komen mula. Saya bantu anda sebaiknya. Boleh follow untuk ilmu emas dan kewangan.